Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sekarang saya nak bincang untuk jawapan untuk set checkmate molek. Tapi nasihat saya nak selalu nasihatkan bagi yang belum buat ataupun buat tapi tak bersungguh-sungguh, jangan tengok skema ni. Saya kena sebutlah, jangan tengok skema ni selagi belum buat ataupun buat tapi tak bersungguh-sungguh. Maksudnya buat tapi tak cari nota. Kalau tak tahu tu, dia tak cari nota, tak balik latihan yang dia dah buat. Tolong jangan tengok skema ni. Sebab skema ini adalah untuk siapa yang bersungguh-sungguh berusaha nak dapatkan jawapan tapi dia tak dapat. Itu tak apa. Baru tengok skema. Tapi kalau siapa buat cuba sikit soalan, lepas tu tak ingat, give up, terus nak tengok skema, janganlah. Okey, tak baguslah macam tu. Sepatutnya kita kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan jawapan sampai jumpa. Baru kalau tak jumpa juga, barulah kita tengok skema ni. Okey, baik, soalan section A nombor 1A. Okey, soalan minta cari limit. Ini kebiasaannya student akan obses untuk guna kalkulator lah. Sebelum saya nak tekankan itu, apabila soalan limit, apa-apa pun soalan limit, mula-mula kita akan cuba directly substitute the value of x inside that function. So dekat sini, apabila kita masuk direct, kita dapat 0 per 0. Apabila 0 per 0, ada dua kaedah, sama ada nak factorization ataupun nak conjugate. Dalam soalan ni ada quadratic, so kita cuba factorize. Dia tak ada cert, so kaedah yang betul adalah kita akan cuba factorize. So kita tak guna conjugate. Okay? Baik. Yang saya nak sebut tadi tu adalah yang kuadratik. Apabila nampak kuadratik, kebanyakan student dia akan obses lah. Dia akan guna equation, polynomial degree 2 dalam calculator dia lah. Dia akan cuba type. Bila awak guna calculator, awak akan dapat 2 nilai x. Lepas tu dia pun terus tulis without thinking twice. Dia terus tulis, limit kat depan. Jawapannya akan jadi salah. Sebab dia tak alert dengan coefficient of the leading term, iaitu negative 1. Negative x square. Dekat x square tu ada negatif. Dia tak alert. Jadi sepatutnya, kalau dia alert, dia dah tahu dah, oh, aku kena letak negatif kat depan tu. Sebab apa? Sebab kalau awak expand balik, tanpa negatif kat depan tu, saya tulis balik macam ni. X darab dengan x square, x darab dengan x adalah x square. Tapi dalam soalan asal, dia adalah negatif x square. Sama ke? Tak sama. Sebab itu kita kena put negatif at the front. Baik. Ada student yang faktor awal-awal negatif. Ni pun bagus. Tak ada masalah. Dia nampak ada dekat x square tu ada negatif, so dia faktorkan awal-awal. So yang lain tu dia punya sign dia just terbalikkanlah simbol semua sekali. Then dekat step ini baru digunakan calculator. Dapat juga benda yang sama. Tak ada masalah. Lepas tu kita akan dah faktor, kita akan cuba simplify. So dia boleh x minus 2 boleh eliminated. So kita potong, tinggallah benda ni, and then substitution. Sangat penting untuk markah substitution. Lepas tu jawapan akhir. So follow lah step ni. So yang ini boleh lompat sebenarnya pergi situ. So tak kisah, siapa yang nak buat juga ni pun tak ada masalah. Yang tak buat pun dapat juga markah, tak ada masalah lah. Baik, so dapat macam ni. Itu soalan A. Yang ke B. Soalan B, dia minta evaluate evaluate the limit. Kalau soalan macam ni, dia bergantung pada student. Maksudnya, kalau dia nampak fraction itu, dia nampak, oh, dekat atas dia punya highest degree of the term dia adalah 1, x to the power of 1. Dekat bawah pun x to the power of 1. So the highest degree untuk term dekat atas dengan dekat bawah adalah 1. The term itu adalah x ataupun x to the power of 1. So dia dah fikir, oh, itu adalah improper fraction. So ada student yang fikir macam tu, maksudnya dia akan guna method yang kedua ni. Improper, dia nampak, oh, benda tu adalah improper fraction. So maksudnya dia akan long division. Dia akan long division dahulu. Without substituting the value of x. Maksudnya dia long division, dia akan dapat 1 plus 3 over x minus 1. So dia pun tulis 1 plus 3 over x to the 1 plus 3 divided by x to the x minus 1. So maksudnya lepas tu barulah dia evaluate. Maksudnya dia masukkan, dia evaluated the limit at infinity tu. So 1 plus 3 over, infinity minus 1 is just infinity. So 3 divided by infinity is just 0. So 1 plus 0 adalah 1. So kaedah method ni pun boleh diterima. Bagi yang melihat sesuatu itu dari segi direct substitute, dia tengok, oh, kalau ganti dulu infinity, dapat infinity over infinity. Ini yang biasa buat dalam kelas lah. So situasi untuk infinity over infinity, apa kaedah dia? Kita akan guna divide. Kita akan divide all the term dekat atas dan dekat bawah dengan term yang mempunyai highest degree
iaitu X. So maksudnya awak akan buat X over X. Jangan buat macam dia buat ni. So 1 over X pula dah. Yang ni dah siap dia bagi tu So awak kena tambah sikit tu. X approaches infinity. X over X plus 2 over X. All divided by X over X minus 1 over X. Step ini mesti ada. Maksudnya semua term yang ada tu kita akan divide by X. Mesti tunjuk baru kita simplify dapat benda ni. Okay. Baik, and then kita sub nilai 1 plus, yang ni akan jadi 2 over infinity which is 0. And then kat bawah 1 minus 0, so dapat 1. Sama je jawapan dia. So mana-mana method tak kisah. Okay. Baik, yang penekanan saya adalah jangan guna infinity as a substitution. Maksudnya awak jangan tulis 1 plus 2 over infinity divided by 1 minus 1 over infinity. Jangan tulis. Substitution with infinity is not permitted. Okay. Is prohibited lah dalam PSPM. Maksudnya awak dah tahu dah 2 over infinity ni awak just terus tulis 0. Macam yang ni buat. Okay. Saya tengok juga student ada yang buat 1 plus 1 over 0 divided by 1 minus 1 over 0. Janganlah, tolonglah Ini lagilah salah. Sebab X kita adalah infinity, bukan 0. Okay. Saya tahu dia faham sebenarnya jawapan semua tu dia nak kata 0 tapi dia tertulis 1 over 0. Tolonglah alert tolong alert dah, hati-hatilah. Okay. Baik, so itu habis untuk part yang kedua. Saya padam sikit. Okay, yang ketiga C. Okay, yang C macam mana? Yang C ni kita pun dah tahu dah dalam silibus kita ada sub function apa? Absolute function. So kita boleh define. So mana-mana function yang ada absolute, yang ada modulus macam tu absolute value tu, kita define dia secara berasingan. Ingat balik dalam kelas. Nanti saya sebut teknik yang mudah, lebih mudah lah. Tetapi teknik yang mudah itu kalau awak faham, kalau awak faham yang define ni, kalau tak faham yang define ni, teknik yang mudah tu tak boleh pakai juga. Sebab yang asalnya sepatutnya student buat macam ni. Yang ini. Ini adalah method yang paling true. Paling true. Method 1 lah saya panggil. Maksudnya awak kena, bila awak tengok soalan dalam function, ada bahagian yang dia buat absolute, awak asingkan dia, awak cuba define dia. Cuba define dia. Dia sebenarnya adalah piecewise je sebenarnya. Modulus dia ada part positif, dia ada part negatif. Cuba define dia. Dalam kelas pun kita dah bincang benda ni, awak tengok balik lah nota saya, just ulang balik sahaja. So apa yang kita nak definekan sebenarnya? Kita nak define the modulus. So x minus 3 tu boleh jadi positif, x minus 3 juga boleh jadi negatif. Sebab the modulus of them is just giving you a positive value. So kita boleh pisahkan dia pada dua lah. Kemungkinan x minus 3 tu positif. Kemungkinan juga x minus 3 tu boleh jadi jawapan dia negatif. So kita boleh buat macam ni. So negatif x minus 3 dalam bracket yang lupa ni. Okay. Ada orang dia nak tulis terus, kalau situ x minus 3, sini pun dia terus tulis 3 minus x. Boleh je. Tapi saya tak nak buat macam tu. Saya nak fokus kepada macam mana cara asal kita nak define tu. Nak define piecewise function untuk absolute function. Okay, so dekat sini kita pun dah tulis, x minus 3. So maksudnya dekat sini positif kan? So x minus 3 tu is greater than or less than 0. Is greater than or equal to 0. Maksudnya x is greater than or equal to 3 lah. Maksudnya dalam limit nanti tu dia merujuk pada limit x approaches 3 plus. X approaches 3 plus. Sebab x greater than or equal to 3 tu maksudnya 3 ke atas. Itu. So 3 plus lah. Okay, so yang kat bawah ni adalah x. So yang kat bawah ni tak payah define, tak payah buat macam ni lah. Kita terus tahu kalau yang ni adalah x greater equal to 3, yang bawah mesti x less than 3. Gitu. Okay, x less than 3. Yang equal tu tak kisah. Yang equal tu awak nak buat equal kat sini ke, boleh juga. Kalau mana salah satu lah. Equal ada kat sini, so kat sini tak perlu. Kalau sini tak ada equal, sini buatlah equal. Tu tak ada masalah. Biasanya saya akan tulis equal kat atas lah. Kat sini saya tak payah tulis lagi lah. Okay? So maksudnya dekat sini, dia punya limit adalah, apabila kita nak jawab soalan limit nanti, dia merujuk pada limit x approaches 3 minus lah. Sebab x less than 3 ke kiri. Tengok anak panah pun dah tahu dah. Ke kiri, negatif lah. Kalau positif, kalau ke kanan, ni tanda anak panah ke kanan, so positif. Okay, jadi inilah cara macam mana kita nak define function absolute value tu. Okay. Dalam soalan kita tu, dia nak apa? Dia nak x approaches 3 minus. Okay, 3 minus. Jadi kita pun dah tahu dah. 3 minus kita adalah yang ini. So kita akan pilih sub function itu. Sebab itu dia ganti kat sini macam ni. Negatif dalam bracket x minus 3. Okay. Baik. Saya nak sentuh juga. Okay, define function ni, dia dekat, awak jangan hafal. Kalau awak hafal, awak akan jadi silap lah. Maksudnya awak akan tak faham lah kalau hafal. Kita nak supaya awak buat daripada awal. Contoh yang saya nak tekankan, yang dekat atas ni tak semestinya x greater equal. Yang kat bawah x less than. Tak semestinya. Kadang-kadang dekat atas tu x less, kat bawah tu x greater. Saya tulis situasi lah senang. Contohnya kalau saya suruh awak buat modulus 3 minus x, cuba awak buat.
Jangan tengok dulu yang jawapan saya akan tulis ni. Awak cuba buat sendiri, nanti awak check. Awak pause lah video saya tu. Awak check apa yang awak buat. Okay. Saya pun buat. Yang pertama, 3 tolak X. Ingat positive part dengan negative part. Yang kedua, negative of 3 tolak X. So yang first tu, 3 tolak X kita nak dia sentiasa ataupun lebih besar ataupun sama dengan 0. Ni yang saya nak awak kena hati-hati ni. Apabila kita nak selesaikan kalau ada negatif dekat X itu. Yang itu melibatkan sign dia terbalik. Okay, apabila kita pindahkan 3, dia akan jadi negative 3 dekat right hand side. Tapi sebelah kiri itu ada negative X. How are we going to eliminate the negative in front of X? We have to change the sign. Okay, so X. Okay, jangan hanya potong-potong. Jangan lupa, awak kena pusing sign dia. So X less than or equal to 3. Sebab itu saya kata, cuba fahamkan daripada asas. Jangan awak buat itu, awak hafal. Contohnya kalau absolute, sini mesti greater, sini mesti less. Bukan. Kita yang kena keluarkan sendiri untuk yang first ni macam mana. Lepas tu yang second ni, kita follow je lah. Kalau dekat atas X less than equal to 3, dekat bawah adalah X greater than 3. Maksudnya, dekat zone yang atas tu dia adalah 3 minus. Dekat zone yang bawah tu adalah 3 plus. Okay. Kalau tadi 3 plus dekat atas, 3 minus dekat bawah. So jangan kita hafal. Kita buat daripada awal, keluarkan sendiri. Kalau berjaya buat macam apa yang saya sebut ni, memang mantap awak punya matematik. Okay. Okay. Saya tak ingat satu lagi tadi. Apa-apa soalan limit, saya pun dah lupa dah. Apa-apa soalan limit awal-awal sebelum kita define, kita just masuk direct, so dapat 0 per 0 kan. Awak masukkan direct, awak dapat 0 per 0. So situasinya kita akan cuba factorize. So kita factorize. Yang mana boleh factorize, yang kat bawah. So saya tak ingat nak sebut awal-awal tadi lah. Okay. Baik. Balik pada modulus tadi. Absolute value tadi. So kita gantikan the absolute part. Okay, part absolute tadi tu dengan negative in bracket X minus 3. And then kita nampak benda tu boleh dipotong. And then dapatlah negative 1 over X plus 1. And then directly substitute the value of 3, which gives you negative 1 over 4. Okay. Baik, ini adalah metod pertama. Metod kedua adalah shortcut lah. Tetapi, saya tulis dulu Method. Okay, method 2. Jadi ada dalam, untuk kelas saya lah, ada dalam my math yang saya share chapter 8 tu. Ada Okay, maksudnya apabila awak tengok soalan limit X approaches 3 minus awak fokus pada minus tu. Okay, dalam soalan asal dia ada absolute fokus pada atas tu, dekat bawah tu saya tak salin balik lah. Okay, so teknik yang ringkas dia adalah, awak tengok coefficient untuk X. Okay, coefficient untuk X. Okay, sebelum tu, teknik yang kedua ni dia valid untuk apa? Dia valid untuk apabila kita ada situasi 0. Maksudnya kalau awak gantikan 3 ke dalam X tu, 3 tolak 3 kan kosong. Untuk situasi yang absolute tu, yang dalam absolute tu nilai dia 0. Baru boleh guna method yang shortcut ni. Okay. Baik. So apa caranya? Kita tengok dekat tu ada negatif, dekat power 3 tu dalam soalan dia ada negatif, lepas tu dekat X, coefficient of X. Ni kena coefficient of X tu negatif, positif kan? Positif 1 1x. Coefficient dia perkali untuk X dia positif. So negatif bertemu dengan positif dapat negatif. So kita buka modulus, kita just letak kurungan biasa, and then letak negatif dekat luar. Itu adalah cara yang lebih mudah lah. So trik dia, tengok dekat situ negatif, positif jadi negatif. Dekat luar tu, yang dekat luar ni adalah jawapan kepada gabungan. You combine the sign of the power of negatif dekat 3 tu, and then the coefficient punya sign which is positive, you combine dapat negatif. Tu cara lebih mudah lah. Tapi itu hanya untuk case bila dalam modulus tu, bila kita direct sub dapat kosong. Macam tadi 3 tolak 3 dapat kosong. So boleh pakailah teknik tu. Untuk modulus, dalam modulus yang tak dapat kosong, tak boleh pakai. Okay. Apa maksud saya tadi? Kita buat contoh lah mudah. Okay, kalau lah saya ubah soalan tu menjadi limit X approaches 2 plus. Saya ubah limit X approaches 2 plus. Okay, modulus of X minus 3 divided by X plus 1 times X minus 3. Okay, 2 plus So kalau awak direct sub dekat dalam modulus tu, dia akan jadi 2 minus 3 which is negative 1, which is not 0 dalam modulus tu dia bukan 0. So maksudnya kalau kita nak guna teknik mudah tadi, positif mix with positive coefficient of X, dia akan jadi positif lah. So kalau ikutkan teknik mudah tadi, dia akan jadi X approaches 2 plus, dia akan jadi macam ni je lah. Dia akan jadi tak adalah negatif kat luar ni, tak adalah negatif kat depan tu. So dia akan jadi macam ni sebenarnya salah, tak boleh pakai. Okay? Sebab apa tak boleh pakai? Cuba awak tengok limit X approaches 2 plus. Jadi dia kena pakai apa? Kalau situasi yang dekat dalam modulus tu, kalau kita direct masuk nombor dia tak kosong, dia kena pakai method apa? Dia kena pakai method yang pertama.
Sebab tu saya kata metod pertama ni sangat penting dan berguna untuk semua soalan. Okay? Kena define function tu. Okay, apa maksud saya tadi? 2 plus. Okay, 2 plus. Awak tengok kedudukan 2. 2 berada dekat mana? Dekat sini ke dekat sini? Mestilah dekat sini 2. 2 is less than 3. 2 is less than 3. So 2 plus mestilah function ini juga. Okay. Kalau kita sketch lah. Kalau kita sketch, okay, dia punya function dia tu, x minus 3 tu, maksudnya dia punya bentuk dia macam ni. This is 3. So 2 tu ada dekat sini. Kalau kita sketch. So 2. Maksudnya kita nak cari limit as x approaches 2 from the right. 2 from the right. So awak berdiri dekat 2. Okay, awak berdiri dekat 2 tu, saya lukis tinggi sikit ni kepala awak ni. Awak berdiri dekat 2 from the right. Tengok anak panah saya tu. Daripada function tu, saya zoom sikit from the right. Awak berdiri dekat 2 ni from the right. From the right sampai dekat diri awak. So kita akan pakai function ni. Function ni adalah merujuk pada x kurang dari 3 kan. Ini x lebih dari 3. Ini x lebih besar daripada 3. Saya label sikit. Ini x greater than 3. Yang sebelah kiri tu x less than 3. So maksudnya kita akan pakai x less than 3 which has a negative sign at the front tu. Kena ada negatif. So maksudnya cara ataupun metod kedua ni tak boleh pakai. Untuk apa? Untuk dalam modulus dia tak kosong. Kalau kita direct masuk, jawapan dia tak kosong. Macam ni 2 tolak 3 gantikan 2. 2 tolak 3 dapat negatif 1 which is not 0. So tak boleh pakai metod 2. Sebab tu saya kata metod pertama ni sangat mustahak. Kalau saya akan pakai metod pertama je. Sebab saya takut nanti student dia dia sibuk nak shortcut je, dia hanya ingat metod yang kedua. Okey. Baik, itu adalah perbincangan untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, dibagi function dalam bentuk piecewise, lepas tu determine whether function itu differentiable ataupun tak dekat x2. Okey. Baik, apa dia punya keyword dia? Differentiable. Bukan continuous. Differentiable. Differentiate. Maksudnya mesti berkait dengan f prime kan? Mesti berkait dengan f prime. Takkanlah fx saja. Okay, mesti f prime. Okay. Dan saya pernah nampak student buat apa tau. Dia differentiate benda ni. Dia cari f prime benda ni. Dia pun tulis yang first sub function yang atas tu dia tulis 2x. Yang dekat bawah tu dia tulis lah 1/2 x minus 1 negative 1/2. So inilah jawapan dia. Dia kata sebab boleh differentiate maka function tu differentiable at x equal to. Bukan. Bukan cara dia macam ni. Okay. Macam mana awak boleh differentiate sedangkan awak tak tahu pun dia boleh differentiate ke tak? Tu persoalan yang paling mustahak. Macam mana awak boleh differentiate sedangkan awak dah confirm ke function tu boleh differentiate? Sebab itulah datangnya tajuk limit. Awak kena test lah boleh differentiate ke tak. Kan dia ada test dia. Apa test yang kita nak pakai? Inilah yang berkait dengan limit. Okay. So kita dah buat dalam kelas. Dia dekat mana bahagian differentiable ni? Dekat selepas dalam tajuk differentiation. Sebaik sahaja soalan dia lebih kurang macam ni. Sebaik sahaja selepas first principle. Tengok balik dalam nota awak. Selepas first principle dia ada example yang tanya macam ni. Dia melibatkan modulus function, ada absolute value tu. Tapi sama je kaedah dia. Tengok balik lah. Okay. Baik. So f prime lah maksudnya dia punya tu dia adalah f prime lah. So macam mana kita nak buat? Dia bagi piecewise. Ini jelas soalan ni jelas dia bagi piecewise. So kita kena check apa? Kita kena check dia punya limit lah. Dia ada 2 dalam chapter 9 tu differentiation tu. Yang mula-mula tu first principle First principle adalah dia punya general f prime x. Saya tulis kejap. F prime x. Dia punya formula yang awak tu biasa guna yang h approaches 0. Maknanya bukan dekat specific point. Dia punya nilai dekat sini ni untuk semua x. Yang awak tulis apa tu? 1/h ataupun ada yang tulis fx plus h minus f of x divided by h. Yang formula yang itu adalah untuk f prime x bukan pada specific point. Sekarang ni dia tanya specific whether the function fx tu differentiable at x equal to 2. So itulah nilai A awak. So dia tanya sekarang ni f prime 2. So dia punya apa? Dia punya limit dia. Dia punya formula dia tu x approaches A. A tu adalah 2, ganti tu. X approaches 2. Dia punya formula dia tu agak berbeza, tetapi dia datang daripada first principle lah juga sebenarnya. Kita nak keluarkan yang tadi atas ni h ni. So formula dia tu dia sedikit berbeza lah, tetapi dia keluar daripada first principle sahaja sebenarnya. Fx tolak f of A iaitu 2 divided by x minus 2. So x approaches A, fx tolak dengan f approaches A divided by x minus A. So A awak tu adalah 2. Saya dah tulis kat sini lah. So kita nak pakai yang mana? Kita nak pakai yang f prime 2 lah. So kita masukkan. Okay, masukkan. Okay. So apa yang kita boleh cari? Kita siap cari awal-awal. So maksudnya contohnya f of 2. F of 2. Ingat point kita sebenarnya nak cari apa? Point kita nak cari dia punya limit x approaches 2 ni exist ke tak exist. Itu je. Kalau limit dia exist, maksudnya differentiable lah function tu.
Kalau limit dia tak exist, maka not differentiable. Itu je. So nak tahu exist ke tak, kita kena try two-sided lah. So try yang 2 plus, try yang 2 minus. Tu point dia. Kalau sama dua-dua ni plus minus, maka exist. Bila exist maksudnya differentiable lah. Adalah jawapannya tu. Gitu. Okay. Baik. So kita tengok sekejap step dia. Macam yang saya sebut tadi. Bila kita gantikan A dengan 2. Okay. So f of 2 ni kita boleh cari siap-siap. F of 2. Macam mana nak cari f of 2? Tengok balik function asal dia. Tengok dekat piecewise tu. Mana yang ada tanda equal 2. Yang ada tanda equal 2 adalah yang dekat bawah. So gantikan x dengan 2. So dapatlah macam ni. Saya buat kat atas ni. Simple macam ni je. So f of 2 adalah 1 lah. Okay. So gantikan awal-awal. So yang beza dia apabila kita pecahkan. Yang 2 plus dengan 2 minus. Bezanya hanya dekat function fx. Sebab dia kan piecewise. So kalau 2 plus. Pilih function yang sebelah bawah. Ingat balik yang piecewise define tadi ni. Saya nak sentuh ni. Ni adalah 2 plus. Yang ni adalah 2 minus. Pastikan pilih dengan betul. Okay. So yang 2 minus adalah yang ada sub-function yang sebelah atas tu. So gantikan ya. Nanti proses dia tu macam biasalah. Awak kena direct substitute. Gantikan 2 secara direct. Dapat situasi apa. Dalam ni 0 per 0. So awak akan guna kaedah conjugate. Sebab ada cert. Masa yang ni. Masukkan direct. Dapat situasi apa. Sama juga. Bukan sentiasa sama. Kadang-kadang kaedahnya lain. So awak kena direct sub lah. Masuk 2 masuk ke dalam. You akan dapat nanti 0 ke atas 0 kat bawah. So situasinya 0 per 0 juga. So teknik dia apa? Teknik dia sebab tak ada cert dan dia ada kuadratik, awak boleh cuba factorize. Okay? So nanti bila awak buat, kedua-dua jawapan yang plus dengan minus tu tak sama. So saya balik pada skema dia. So apabila yang ni simbol lebih mudah nak tulis lah. So f prime 2 minus maksudnya limit as x approaches 2 from the left tadi. 2 minus tadi. So lebih simple kita tulis f prime 2 minus. Tak sama dengan f prime 2 plus. Okay, limit x approaches 2 from the right tak sama. So makanya tak differentiable at x equal to 2. Conclusion ni mesti tulis. Okay. Siapa nak buat triple dot ke buatlah. Tak ada masalah. Okay. Baik. Lepas tu soalan yang ke B. Okay, soalan ke B tu agak teknikal lah. Sebab dia minta awak differentiate y with respect to x. Maksudnya cari dy dx lah sebenarnya. Cari dy dx. Lepas tu dia kata, give your answer in the simplest form. In the simplest form. Maknanya kena buat sampailah bentuk yang paling termudah, tersimple. Tapi awak tengok dekat sini, ini hanyalah product rule lah. So saya tak bincang banyak sangat product rule. Kita just guna yang awak biasa buat u dengan v tu lah. So saya nak nasihatkan awak buatlah u. U dia adalah x square plus 1. Lepas tu v dia adalah cert 1 minus x square. Ni buat benda ni. Tolong buat benda ni in case awak silap dalam step ataupun dalam apa-apa proses kat situ, pemeriksa tengok ada u u prime dengan v prime betul, semua ni betul, at least dapat markah untuk cover. Sebab tu kita nasihat buat benda ni. Saya tak bincang detail semua tu. Hati-hati dalam proses. Okay, hati-hati. Ini awak punya u. Ni awak punya v prime. Ini saya tulis ini adalah u. Ini v prime. Ini adalah v. Ini adalah u prime. Yang benda ni mudah je. Yang ni yang kena hati-hati sikit. Kalau awak tengok dekat sini, dia punya v prime nanti tu, dekat dalam cert tu ada 1 minus x square. Bila awak differentiate nanti, dekat dalam tu kena differentiate juga. Dia akan jadi negatif 2x. Ni dekat sini. Negatif 2x. Tu yang kita nak alert sikit lah. Dan kita carry on the process. And then sampai masa kita akan samakan penyebut. Sebab dia kata dia nak in the simplest form. So samakan penyebut, gabungkan. So dekat atas, so nanti akan jadi macam ni. Okay, bila sampai step ni, terpulang pada awak nak factorize pun boleh. Awak nak factorize, contohnya nak factorize x keluar lah. Dia boleh juga jadi macam ni. Divided by 1 minus x square. So terpulang pada awak nak factor boleh, nak biarkan macam ni pun boleh. Okay.